Cuma ni dia. Azman, Aisyah, dah berapa lama kahwin? Dah 5 tahun makcik. Oh, dah lama juga ya. Bila nak ada baby? Si Kamal dengan Nora baru kahwin dah lekat lagi seorang. Begitulah setiap kali datang hari raya. Soalan yang sama tak pernah berhenti. Orang tanya tentang anak, seolah-olah itu satu perkara yang wajib aku jawab setiap tahun. Sebab itu aku makin malas nak pergi beraya ke rumah orang. Bukan tak nak jumpa saudara, tapi penat. Penat nak senyum. Penat nak jawab soalan yang sama berulang kali. Setiap kali dengar orang bercakap, seolah-olah mereka lebih tahu tentang hidup aku. Kadang-kadang, cara mereka bertanya macam mereka sedang mengambil kerja Tuhan. Sedangkan mereka tak tahu berapa banyak air mata yang aku dan suami simpan selama ini. Mereka tak pernah nampak berapa banyak ikhtiar yang kami dah buat. Berapa kali kami berharap, berapa kali kami cuba kuatkan hati. Kadang-kadang aku sendiri tertanya, apa salah aku pada mereka? Salah ke kami kalau sampai hari ini Allah masih belum beri kami anak? Kami juga berdoa, kami juga berharap. Cuma mungkin takdir kami belum sampai lagi. Aisyah. Alhamdulillah, itu rezeki Nora dan Kamal kan makcik. Rezeki Aisyah pula dapat suami yang baik dan bertanggungjawab macam Abang Razman. Mungkin ni takdir kami. InsyaAllah, Makcik Kia doakan korang dua dapat baby kembar terus. Selamat Hari Raya Makcik Kia. Nah, kek batik indulgence untuk makcik. Selamat Hari Raya. Wah, sedapnya. Terima kasih Aisyah.